Sekarang masih lagi hangat isu syarikat emas yang bagi dividen kalau kita serahkan emas kepada mereka. Sebenarnya tuan-puan, hasil kajian saya daripada mana-mana kewangan berkaitan emas sebenarnya tidak boleh bagi dividen, insentif ataupun pendapatan bulanan. Sebab keuntungan atas pelaburan emas adalah kita menabung emas untuk jangka masa panjang. Dengan kenaikan emas itu, kita boleh jual, dapat keuntungan berbanding kita beli tahun-tahun yang sebelumnya. Itu sebenarnya pelaburan emas. Dan nak untung dengan emas, dapatkan emas yang spreadnya lebih rendah. Contohnya 5 dinar ini spreadnya sekitar 8 hingga 7% sahaja. Dan teknik emas yang dikatakan boleh bagi pendapatan bulanan tersebut telah berlaku pada tahun-tahun sebelum ini. Bagaimana tuan-puan boleh tengok, Tok Belagak, skamer terbesar di Malaysia pada satu ketika dahulu, beliau juga menggunakan teknik ini dan akhirnya lingkup ramai mangsa-mangsa yang mengalami kerugian sebab terpedaya dengan ajaran beliau. Kalau tuan-puan betul nak menjana keuntungan dengan emas, tak lain tak bukan tuan-puan kena jadi taukir emas ataupun dealer emas. Dengan hasil jualan tuan-puan, syarikat akan membayar profit sharing kepada tuan-puan yang menjalankan bisnes mereka. Tetapi bukan tuan-puan akan dapat keuntungan atas emas. Sebab emas adalah aset fizikal yang tidak boleh mendatangkan income. Jadi nak tak nak, sila dapatkan nasihat daripada guru ataupun dealer yang terlatih yang boleh bimbing tuan-puan bagaimana nak dapat keuntungan dengan emas. Kalau tuan-puan nak tahu lebih lanjut bagaimana simpanan emas ni boleh beri keuntungan, sila komen nak di bahagian bawah. Saya akan bimbing tuan-puan cara menabung emas yang betul.